Hai semua, selamat datang. Tengah pening kepala kerja tarik akhir tugasan statistik anda ke tu? Jangan risau. Anda memang berada di tempat yang betul. Anggap je penerangan visual kita hari ni macam sesi bimbingan pribadi anda. Saya akan bantu anda kuasai analisis regresi SPSS ni sampai cemerlang guna kuasa AI, tapi sudah tentu tanpa menggadai etika akademik kita. Jom kita mulakan. Okey, kita terus masuk ke soalan panas yang saya tahu bermain di fikiran setiap pelajar yang tengah tertekan sekarang ni. Boleh ke AI ni siapkan terus tugasan SPSS anda? Jawapan pendeknya, memang tak boleh. Realitinya, walaupun AI ni alat bantuan belajar yang sangat luar biasa, ia sama sekali tak boleh menggantikan kerja analisis sebenar yang anda kena buat sendiri. Kalau anda cuba ambil jalan pentas, memang tempah padahlah ceritanya. Alright, ini peta laluan kita untuk hari ini. Kita akan pecahkan proses yang nampak menakutkan ni kepada 5 fasa mudah. Asas regresi dan peranan AI, persediaan data, cara nak baca output dengan AI, prompt AI beretika dan akhir sekali, risiko serta semakan kendiri. Kita terus ke bahagian pertama, asas regresi dan peranan AI. Dekat sini, kita kena letak sempadan dan peraturan yang jelas dulu, sebelum kita sentuh pun perisian SPSS tu. Bila sebut pasal analisis regresi ni, secara asasnya kita gunakan dia bila kita nak uji pengaruh pemboleh ubah bebas ke atas pemboleh ubah bersandar. Bayangkan macam ni, kita buat kajian tentang e-wallet. Kita nak tengok macam mana faktor seperti tanggapan kebergunaan atau perceived usefulness mempengaruhi niat seseorang tu untuk guna e-wallet tersebut. Nampak tak? Faktor tu pemboleh ubah bebas dan niat pengguna tu adalah pemboleh ubah bersandar kita. Sekarang, tengok perbezaan ketara ni betul-betul sebab ini sangat kritikal. AI memang boleh tolong tafsir output, terangkan nilai P dan semak kefahaman anda. Tapi, AI langsung tak boleh cipta data mentah, pindah nilai supaya nampak signifikan atau reka-reka nombor. Senang cerita, AI ni ibarat tutor peribadi anda, bukan proksi yang buat kerja untuk anda. Ingat ya, memalsukan data ni satu salah laku akademik yang sangat serius. Jom beralih ke bahagian 2, persediaan data dalam SPSS. Kira macam kita mula masuk medan tempur lah ni, di mana kita ambil data soal selidik mentah dan pastikan ia betul-betul bersih dan sedia. Benda pertama yang wajib, pengekuatan skala Likert 1 hingga 5 anda kena betul-betul konsisten. Tapi, tolong beri perhatian pada item berskala negatif. Contohnya macam soalan kebimbangan keselamatan. Kalau skor tinggi tu, sepatutnya bawa maksud yang positif dalam konstruk anda, item negatif ni kena lalui proses pengekuatan semula atau reverse coding. Kalau tak, model regresi anda nanti jadi tak masuk akal langsung. Bila anda tengah set up di bahagian variable view pula, ada satu langkah penting ni. Anda kena pastikan item-item Likert yang nak digabungkan jadi skor construct tu disetkan sebagai scale di bawah lajur measure. Ini cara kita beritahu SPSS yang data tu dah sedia untuk dianalisis secara matematik. Lepas data dah cantik dimasukkan, ikut je langkah mudah ni untuk bina skor construct anda. Kita nak ambil beberapa item soal selidik. Contohlah PU1 dan PU2, lepas tu kita cari purata guna formula min. Anda akan dapat satu pemboleh ubah baharu yang sangat bersih dan dah sedia untuk dilawan dalam analisis regression. Okey, kita masuk bahagian 3, membaca output dengan AI. Regresi dah jalan, sekarang masa untuk kita tukar lambakan nombor yang peningkan kepala tu kepada sesuatu yang kita boleh tulis dengan mudah dalam laporan. Dengar sini, pegang kuat-kuat pada peraturan 3 ni. Anda hanya perlu fokus pada 3 jadual utama je, model summary, ANOVA dan coefficients. Kuasai 3 benda ni dan anda dah ada segala-galanya untuk tulis laporan yang mantap. Tak perlu tengok benda lain dah. Kita ambil contoh model summary. Katakan nilai R-square anda adalah 0.520. Poin yang paling penting di sini, ini bermaksud tepat 52% daripada variasi pemboleh ubah bersendar anda berjaya dijelaskan oleh model tu. Ia bukan bermaksud 52% responden bersetuju dengan anda ya. Tolong jangan buat kesilapan tafsiran ni. Ini yang paling selalu student buat. Lepas tu, mari kita bandingkan 2 metrik kritikal ni pula. Jadual ANOVA tu sebenarnya nak buktikan keseluruhan model regresi tu signifikan atau tak. Jadual coefficients pula membuktikan adakah pemboleh ubah yang spesifik, contohnya kepercayaan, bawa impak yang signifikan. Analogi dia macam ni. ANOVA tu sahkan keseluruhan rumah anda tu kukuh, manakala coefficients tu sahkan yang setiap ketul batu-bata tu berkualiti. Boleh faham kan? Untuk matriks ujian hipotesis ni, logik dia sangatlah mudah. Kalau nilai P anda tu bawah 0.05, maknanya hipotesis anda disokong. Kalau lebih dari 0.05, ia tak disokong.
Simple. Dan ingat, anda mesti laporkan kedua-dua hasil ni dengan jujur. Tak kisahlah dia sokong ke tak sokong ke, telus je dalam kajian anda. Bahagian 4, prompt AI beretika. Macam mana kita nak bercakap dengan mesin ni secara beretika supaya dia boleh tolong terjemah nombor tu jadi ayat akademik yang sedap dibaca. Untuk ni anda boleh je tiru bulat-bulat skrip ni sebagai prompt anda. Rahsia dia dekat sini. Kita bagi AI tu data real kita dan kita secara spesifik larang keras AI tu dari pandai-pandai ubah atau cipta nombor baru. Kita yang kawal dia, bukan dia kawal kita. Hasilnya, tengok ni, AI bantu terjemah signifikasi statistik tu jadi gaya penulisan akademik yang sangat profesional. Dan yang paling best, anda dapat hasilkan penulisan standard tinggi ni tanpa tipu walau satu titik data pun. Ini baru betul cara pelajar yang bijak bekerja. Akhir sekali, bahagian 5, risiko dan semakan kendiri. Sebelum anda gelojoh pergi tekan butang hantar tu, jom kita buat semakan terakhir untuk pastikan integriti akademik anda betul-betul bersih. Tolong lekat amaran ni dalam kepala. AI ni dia tak tahu pun konteks sebenar kajuan anda. Kalau anda tak suap dia dengan output SPSS yang betul, dia dengan gembiranya akan reka statistik palsu. Atau lebih teruk, dia akan guna perkataan ekstrim macam menyebabkan, padahal regresi ni cuma boleh tunjukkan tahap pengaruh saja. Jadi, jadikan senarai semakan kendiri ni sebagai penapis mutlak anda. Tanya diri sendiri, output aku ni betul ke? Aku jujur tak lapor benda yang tak signifikan? Bolehkah aku terangkan benda ni depan pensyarah aku nanti? Kalau jawapan untuk semua ni adalah ya, tahniah, anda dah berjaya gunakan AI sebagai seorang sarjana yang beretika tinggi. Panjang perjalanan kita. Dari bersihkan data, masuk ke medan tempur SPSS, sampailah kita berjaya terjemah output guna AI tanpa sikit pun mencalarkan maruah akademik. Persoalan yang tinggal sekarang, bukan lagi sama ada AI boleh siapkan kerja anda, tapi mampukah anda gunakan AI untuk tajamkan lagi kemahiran analitikal anda tu? Jadi, adakah anda dah bersedia untuk menganalisis data anda sendiri? Semoga berjaya dan teruskan cemerlang. Jumpa lagi!